Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Meniti impian, inilah hasil karya istimewa Osman Ayub yang syarat dengan mesej kehidupan, nilai murni serta semangat perjuangan yang mampu menyentuh hati para pembaca. Nama diberi Maira Nafisa binti Elmi Rizal. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Puncak Perdana. Kod sekolah saya ialah BBA 8288. Meniti impian bertemakan kegigihan dalam menggapai impian. Novel ini sangat menarik dan syarat dengan mesej kehidupan yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian. Novel yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2024 ini mempunyai 202 halaman serta sisipan kandungan sebanyak 24 bab. Pernahkah kita berasa kecewa apabila gagal mendapat sesuatu yang kita impikan? Itulah perasaan yang dialami oleh watak utama novel ini, iaitu Zaha. Namun, apa yang menariknya, kegagalan itu tidak sesekali menghentikan langkahnya, tetapi menjadikan titik permulaan untuk beliau bangkit. Zaha merupakan seorang remaja yang tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran akibat kemiskinan hidup. Dalam situasi tersebut, ramai pelajar yang mungkin akan berputus asa, tetapi tidak bagi Zaha. Beliau memilih untuk bekerja di bengkel perabot milik Pak Yusof. Pada pendapat saya, di sinilah letaknya kekuatan pada novel ini. Ia menunjukkan bahawa kejayaan bukan hanya melalui akademik semata-mata, tetapi juga melalui kemahiran dan usaha. Sepanjang bekerja di bengkel tersebut, Zaha mempelajari pelbagai perkara, bukan sahaja kemahiran membuat perabot, tetapi juga nilai kehidupan seperti kesabaran, disiplin dan ketekunan. Walaupun sering melakukan kesilapan pada awalnya, beliau tidak pernah menyerah kalah. Apa yang saya kagumi tentang Zaha ialah sikapnya yang tidak mudah menyerah. Dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar, terkadang kita cepat berputus asa apabila gagal dalam peperiksaan. Namun, Zaha membuktikan kepada kita bahawa kegagalan bukanlah kiamat. Sebaliknya, satu peluang untuk mencuba sekali lagi. Akhirnya, Zaha berjaya merealisasikan cita-citanya setelah menempuh pelbagai cabaran. Zaha menamatkan kursus pertukangan perabot dan terus membina masa depannya. Impiannya tercapai untuk membuka bengkel perabot miliknya sendiri. Usahanya tidak sia-sia. Zaha menjadi seseorang yang lebih berjaya, matang, berdikari dan dihormati. Benarlah kata peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Selain itu, watak Pak Yusof juga sangat memberi kesan kepada saya. Beliau bukan sahaja majikan, tetapi seorang mentor yang membimbing dan mengajar Zaha dengan penuh kesabaran. Kisah ini mengingat kita bahawa betapa pentingnya seorang pemimpin dalam kehidupan seseorang. Lebih menarik lagi, penggunaan perkataan yang asing bagi saya seperti garapan, hambatan, beriltizam ternyata dapat menambah kosakata bagi menghasilkan bahan penulisan yang lebih baik. Pengajaran terbaik daripada novel ini ialah kita mesti berani mencuba dan tidak takut untuk gagal. Selain itu, kita juga perlu berusaha memperbaiki diri dan menghargai peluang yang ada. Sebagai seorang pelajar, novel ini memberi motivasi kepada saya untuk lebih berusaha menggapai cita-cita saya walaupun menghadapi pelbagai cabaran, dugaan dan rintangan. Kesimpulannya,
Meniti impian bukan sekadar sebuah cerita yang boleh diambil iktibar dalam kehidupan seharian, tetapi suatu sumber inspirasi yang mengajar kita tentang erti kesungguhan, harapan dan usaha tanpa rasa jemu. Novel ini amat saya syorkan kepada golongan remaja dan merasai sendiri keajaiban dalam memotivasikan jiwa yang layu agar mekar dan mewangi kembali. Sekian, terima kasih.